Dah dengarkan pasal dos dan tempoh penggunaan Mounjaro? So, sekarang ni, siapa pula yang sesuai guna Mounjaro ni? Hai, saya Dr. Kura. Hari ini saya nak beritahu siapa yang sesuai untuk gunakan Mounjaro. Secara amnya, seseorang sesuai menggunakan Mounjaro untuk penurunan berat badan jika mereka tergolong dalam kategori ini. Yang pertama, jika anda mempunyai BMI melebihi 30 ataupun dalam kategori obesiti. Selain itu, jika anda mempunyai berat badan berlebihan iaitu punya BMI melebihi 27 dan juga anda mempunyai any masalah kesihatan, contohnya seperti darah tinggi, masalah kolesterol ataupun masalah kencing manis, anda juga sesuai untuk mengambil Mounjaro. Yang kedua, jika anda tergolong dalam kategori yang gagal untuk menurunkan berat badan dengan diet dan senaman sahaja. Individu yang dah mencuba intervention gaya hidup, contohnya pemakanan yang sehat, diet yang sesuai dan juga aktiviti fizikal selama 3 ke 6 bulan tetapi masih gagal mendapatkan berat badan yang diingini, maka Mounjaro adalah jawapannya. Jika anda tidak mempunyai any contraindication kesihatan, Mounjaro mungkin tidak sesuai untuk mereka yang mempunyai history of thyroid cancer ataupun mempunyai masalah pancreatitis. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mounjaro, anda boleh datang dan konsul dengan doktor pilihan anda. Bye-bye!